Berapa jumlah simpanan emas yang setiap orang patut ada? Menurut pakar kewangan, Tuan Azizi Ali, sekurang-kurangnya 10% hingga 15% dari jumlah kekayaan kita ditukarkan kepada emas sebagai benteng kekayaan kita. Saranan guru emas saya pula, letak target 1 kilogram satu keluarga sebagai benteng terakhir kewangan keluarga. Harga 1 kilogram hari ini sekitar RM400,000 lebih. Kalau rasa 1 kilo terlalu besar dan susah nak capai, letak target pertama untuk capai 100 gram yang pertama dulu. Kenapa emas sebagai benteng kekayaan? Sebab nilainya terjamin dan tidak terjejas walau apapun keadaan ekonomi atau politik sesebuah negara. Sebab yang lain, kalau jatuh bankrupt atau terpalit dengan perundangan negara, emas tak dibekukan kerajaan seperti akaun bank dan aset-aset yang lain. Jadi boleh gunakan emas untuk keluarga teruskan hidup. Jika anda nak tukarkan sebahagian simpanan kepada simpanan emas, boleh rujuk pin video atau hubungi saya. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.